doa pagi. Biasalah doa pagi kita semua dah familiar dengan doa pagi. Tapi kita akan keluar buat live daripada Pondok Pantai ni. Kita akan keluar. Kita nak tengok sunrise pada pukul 7.14 sekejap lagi. Sebelum tu kita berdoa dulu dengan doa pagi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang maha berkuasa, yang maha bijaksana. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Saat fajar menyingsing, aku menghadapkan hati ini dengan sepenuh syukur atas anugerah kehidupan. Aku mengakui ketenangan-Mu dan menyerahkan kepercayaanku sepenuhnya ke dalam kasih sayang-Mu. Ya Allah, aku bersyukur atas cinta-Mu yang tidak pernah berkurang dan rahmat baru yang menyapa setiap pagi. Ya Allah Tuhanku, ketika aku melangkah ke dalam hari ini, aku memohon agar Engkau membimbing setiap langkahku dan memenuhi diriku dengan kebijaksanaan-Mu. Allahumma ya Hakim, ya Hakim, ya Hakim, ya Hakim. Allah Tuhan yang maha bijaksana. Engkaulah yang maha bijaksana, maha bijaksana, maha bijaksana. Kurniakanlah aku kebijaksanaan agar setiap keputusan yang aku buat selari dengan kehendak-Mu. Bantu aku untuk menjaga kejernihan fikiranku dan memusatkan hatiku kepadamu, ya Allah. Biarlah cahaya-Mu bersinar melaluiku agar orang lain dapat melihat kasih sayang-Mu dalam kata-kata dan tindakanku. Kami memohon kekuatan, ya Allah, Tuhanku, Tuhan yang sebenar, untuk menghadapi apa jua cabaran yang mendatang. Saat kami merasa lemah atau terbeban, ingatkan kami bahawa Engkaulah tempat perlindungan kami dan sumber kekuatan kami. Penolong yang sentiasa hadir dalam setiap kesusahan. Berilah kami keberanian untuk berserah sepenuhnya kepadamu. Kerana kami yakin bahawa dengan-Mu, ya Allah, segala sesuatu menjadi mungkin. Ya Allah, Tuhanku, Tuhan yang sebenar, Tuhan seluruh alam semesta, aku menyerahkan keluargaku dan orang-orang yang aku kasihi kepadamu. Lindungilah mereka dengan kasih sayang dan rahmat-Mu. Bimbinglah langkah mereka dan cukupkanlah segala keperluan mereka. Bantulah kami untuk saling menyokong dan menguatkan antara satu sama lain dalam menempuh hari ini. Ketika aku menjalani hari ini, penuhilah hatiku dengan kasih sayang dan kebaikan. Bantu aku untuk melihat keperluan mereka yang berada di sekelilingku dan memberi respon dengan penuh cinta dan kemurahan hati. Jadikan kami cerminan rahmat-Mu, memberikan harapan dan dorongan kepada sesiapa yang kami temui. Terima kasih, ya Allah, Tuhanku, Tuhan yang sebenar, atas segala nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami, sama ada yang nyata maupun yang tersembunyi. Engkaulah yang maha pemberi, maha pemberi, maha pemberi. Allahumma ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Aku bersyukur atas cinta yang mengelilingiku, atas peluang untuk berkembang dan atas cabaran yang membentuk diriku menjadi insan yang Engkau kehendaki. Kami menyerahkan hari ini kepadamu, ya Allah, dengan penuh kepercayaan kepada perancangan dan ketentuan-Mu yang maha sempurna. Engkaulah maha perancang, maha perancang, maha perancang. Allahumma ya barik, ya barik, ya barik.
Kami menyerahkan hari ini kepadamu, ya Allah, dengan yakin kepada perancangan dan rezekimu. Semoga setiap fikiran kami, perkataan kami dan perbuatan kami membawa kemuliaan kepada namamu, ya Allah, dan semoga kami hidup dengan cara yang memuliakanmu. Kepadamu, ya Allah, kami serahkan segala puji, penghormatan dan kemuliaan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hanya dengan namamu, ya Allah, kami berdoa. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang sebenar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amin ya rabbal alamin. Syuruk ku apa hari ni? Sekejap Syuruk. Kita kena turun sebelum syuruk. I nak kena pakai kasut sekejap. Makan masa. Syuruk awal 7.13. Kita ada beberapa minit je lagi. So, I kongsi dengan you all hari ni 16 hari bulan. Tak selitkan kamera I masalah. So, Allah kurniakan orang yang berterawih pada malam ini. Pahalanya sebagai Allah tuliskan baginya terlepas daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Malam ke-16. Malam ke-16. Allah betul. Hari ini, esok, ini esok. Kalau hari 16, ini pada untuk esok. Esok Allah kurniakan orang yang berterawih pada malam esok, pahalanya sebanyak pahala para nabi-nabi. Saya akan baca awal-awal 16. Malam ni baru malam ke-16 kita berterawih. So, friendship often ends in love, but love in friendship never. Ini pepatah orang putih lah. Pepatah orang putih. Terbalik pula you all. Tak seserik terbalik you all. Sekejap. Kamera I ni terbalik je. I tak nak flipkan kamera. Tengoklah macam mana. Kalau I boleh flip, I boleh flip. Tengok je. Hopefully sunrise. Malam tadi I berdoa supaya Allah bukakan mega mendung tu yang menghadang matahari tidak berada di situ lagi. Jom, I nak pakai kasut dan nak belah ni. Sekejap, I pergi tutup lampu. Pakai slipper pun boleh je, ya. I ada slipper sport. Tak pakai kasut pun boleh. Slipper sport tu special. Tak payah pakai kasut pun. Okay, jom. Hi you all. Semua join. Terima kasih. So, I berada di Pondok Pantai sekarang ni. Di ruang tamu you all. Ruang tamu office lah. Ruang tamu Brothers Office kita. Kan ada ayat kursi. Tak terbalik ayat kursi ni. Okay. So, I baru nak buka curtain ni. Tutup pintu lampu padam je. Kita tutup dia lampu kita pakai. Tutup semualah ya. Dah terang. Dah terang. Waktu ni dah terang ya. Okay, jom. Tak pakai kasut. Pakai kasut lambat ya. Balik tak? Brothers Office balik you all. Dia dah natural dah ni. Terbalik. Ni okey. Okey, I pakai slipper. Pakai slipper ni. Mungkin I naik flight pun pakai slipper ni je you all.
I kadang naik flat pun pakai slipper je. I tak pakai pun kasut-kasut. Bulan masih terang. Sekejap cik reflection bulan tu masih terang kat sini ya. Bulan dah cerah ni. Bulan masih nampak. Maknanya matahari tu daripada jauh tu terang seterang-terangnya. Kan? I tak pakai topi hari ni. So sebab I promo jam. Pagi ni I promo jam, I tak pakai topi. Nampak I cantik pagi ni ya. Nampak bulan. Nampak bulan tu. Masih nampak bulan. Bulan terang sampai pagi ya. Belakang lampu tu. Belakang lampu tu nampak bulan tu. Bulat tu. Tu bulan. Okey. Jadi macam tu. Kalau bulan mendekati bumi, air laut akan berkocak lah. Kalau bulan mendekati bumi, maknanya air laut berkocak. Dah sunrise dah. Kan dah sunrise 7.14 dah. Dia 7.13. Sunrise 7.13. Kejap I nak meludah. I puasa memang meludah. The black dark grey clouds, you all. Tadi I lupa data, online data. I ingat pakai wifi rumah, tapi I sambung kat dia. Wifi rumah boleh sampai kat sini je tapi kat sini je lah, tak sampai jauh. So this is sunrise at 7:18. Now 7:18 already. 4 minit dah berlalu. Memang tak nampak. Kalau I datang at 7:13 pun memang tak nampak you all. Color dia macam tu. So that is Batu Rakit. And then kita nampak bulan. Nampak terang cahaya dia. Sarah tak nampak you all. Macam daun you all. Tapi I walau bagaimana pun ada riak-riak sikit lah. Tak sangat tenang sangat lah. Tak berapa tenang. Sebab bulan mendekati bumi. Ada graviti lah you all. Nampak tak? Sunrise. Yes. Sunrise. Sunrise. Okay, kita jalan. So we walk nearer to the sunrise. Kalau I pakai kasut tadi lambat lagi tak sempat nak tengok sunrise ni pun. Ni I pakai slipper je. Pakai kasut lambat lah nak pakai. Kena pakai awal-awal tadi. Nak sikat rambut lagi. Sana. Tak cantik je Itu kacau itu. Awan bendung tu. Kacau daun. Tak nampak lah Tapi better than yesterday lah kan. Allah tak bagi sempurna terus macam tu. Kita minta apa-apa, kita usaha dengan betul-betul ikhlas hati macam ni. Hati macam ni, clear like that, like diamond gitu. Like crystal, like diamond gitu, baru boleh biasa tak boleh like jade ni tak boleh. Matahari naik. Matahari naik. Comel tak? Comel kan? Tapi sakop pula tu. Esok lagi, nantilah one of these days insya-Allah. Kalau ada hari-hari yang I terluang. Hari ni I tak pergi hantar budak sekolah.
anak-anak sekolah sebab anak saudara I demam. I pun bawa balik demam hari ni, you all. Tu ada nelayan kat situ, bawah tu. Nelayan dah start motor, dah start boat ya, motor boat. Nanti nampak nelayan melintasi matahari naik. Cantik you all. I selalu ambil kat sini buat apa tu, video spontan. Nanti I share dengan dengan you all dekat Buden 209 YouTube. Dengar tak nelayan tu? Dah naik dah dilindungi oleh awan tebal. Awan pun tak nak bergerak you all. Awan tak nak bergerak. Nak tengok cahaya apa tu? Keemasan air, cahaya air laut, keemasan apa tu? Disinari mentari pagi. Motor sangkut tu kadang-kadang lintas matahari tu cantik sampai pergi kat Batu Rakit tu. Cantik you all. Damai, ketenangan yang harmoni. Burung-burung pun berkicau pada masa sama. Baiklah you all, I flipkan kamera. I nak pergi jalan sampai hujung sana, ataupun I jalan keliling kampung je lah you all. So kita sambung lagi kita punya live tak boleh you all. Terbalik. Tak apalah you all. Tak boleh lah, macam mana kan. Macam tu. Rambut tetap meletup. Kat sini. Kat sini you all. Rambut kat sini. Rambut blonde. Just a little bit blonde lah. Jangan tak blonde semua you all. Just blonde, highlight only. Lepas ni lah I buat highlight. Bulan terang you all. Nampak bulan. Bulan. Bulan masih terang. Dan kita tak round lah. Kita balik terus ke Pondok Pantai. Tak ada apa pun. So kat Pondok Pantai kita boleh bincang pasal produk, pasal macam-macam lah lagi kita boleh bincang di Pondok Pantai. Dan lebih tu ada tunjuk kat you all kan. Sudah kenal Batu Rakit Beach Village and the surrounding kampung. Okay, kita balik ke Pondok Pantai sekarang. Nothing much that I can show you. Sunrise pun sedikit baik je lah. Allah tak dengar pun. Kita minta awan tu, dia ada hikmah sebaliknya untuk awan tu berada di situ, di kawasan tu dilindungi. Lepas tu nak akan diturun hujan ke apa ke. Kat situ lah you all. Terima kasih. Ini garis apa ke ni? Ini garis kaki istiwa you all. Wow. Terima kasih. Last goal achieved. Check the goal. Celebrate the moment. Yes. Okay, I check the goal now. Terima kasih. Tapi I like it.
set up the goal. Set up new goal. Lambat sikit. Tak dapat lah bulan. Oh, ada lagi bulan. Masih ada bulan. Confirm. Go automatically. At least go live automatically. Yes. Terima kasih you all. Terima kasih di atas kerjasama you all semua. Kalau tanpa you all, siapalah saya. Okay. Promote your goals. Confirm. Okay, you all. You are doing okay. Kucing I minta makanan dia. Sekejap. I punya kucing tunggu makanan dia. Hai Iti. Iti. Dengar tak? I punya kucing. Aku yang minta makanan. Pin your code to show it to your viewers. You can also tell them about your goals. Yes. My goal is to get this life working very well, and then this life famous. This life liked by all. And then I like to have a crown, join my team. I like to have a join my team crown on top of my head. Okay, you all? But I don't know how. Okay, you all can work together with me. Thank you. Okay, you all? I nak bagi kucing I makan sekejap. Iti. Iti nak breakfast. Sekejap, I letak kat library. I punya cats ni. I letak kat library. Tangan I takut you all. Dekat library tak ada ceiling you all. Sebab dia temporary. Sekejap. Nah. Kucing yang hodoh je ada tinggal. Kucing ni tak hidup you all. Tapi dia baik you all. Dia kena tuan. So this one always locked, and then always put on lash. I letak lash sebab halimunan boleh masuk. Ya, tempat halimunan. So halimunan boleh buka pintu. Kalau kunci pun kalau tak selak dia boleh buka.
Dia pun macam manusia lagi tahu buka yo. Kalau air tu air kunci. Kunci macam ni dia kunci, masuk dia kunci, dia keluar ikut tingkap. Tingkap buka semua. Itu lah punya halimunan ni. Oh. Spek air pun hilang. Spek air boleh hilang 2 kali. Oh. So tak payah heran lah. Oh. Tempat ni tempat dulu-dulu kan. Tempat dulu-dulu zaman-zaman British dulu. Tanah ni dapat masa zaman British Tapi selalu pakai lah. Kena selalu pakai dengan ayat tu kursi. Nasi hari ni apa tu? Tak pergi sekolah hari ni pagi. So, kita dapat bersama-sama di waktu pagi ni. Okay. Sabar you all. Sabar separuh daripada iman. Kita nak cerita pasal Arash tu habis tamat pada pagi ni. Tamat pada pagi ni. Kita zikir Allahumma ya Zahir. Allahumma ya Zahir. Agak lambat. Lepas tu kita berdoa dengan matahari naik. Sabar. Dan hampir-hampirku terdapatmu lagi seperti dulu. Chatting about this highlight and goals. Rambut saya tak apa elok, sebab saya tak blur. Rambut saya basah tak dikunci pakai kopiah kan. Jadi tak apa nak elok lagi all. So I hope you understand. So kita tengok produk apa yang kita ada pagi ni. Esok kita terawih dapat pahala para nabi-nabi. Esok bagaikan sinar menerangi jantung. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama ayat kasih. Bazar Raya dah ada 16 hingga 25 Mac. Bazar Raya tak tengok Bazar Raya.
Kita berlangsung setengah jam you all. Live ni 1 jam, okay? Good connection. I sambung tadi daripada wifi sampai ke data. Sekarang guna data. Collect 10 diamond within 7 days. I don't know how. I hope you all can help me with this. Yang tak kenal pun jadi kawan. Aku terjebak dalam kehidupan. Semua yang mendekat tanpa ketulusan. Oh Tuhan, tunjukkan semua pada diriku. Teman yang setia menemaniku apa adanya. Saya pergi buka tingkat belah timur. Saya juga ada perantaraan barat dan timur. Itu dekat perantaraan timur barat. Hi, thank you for buying. Kita ada produk apa hari ni? Tanpa melihat arti ketenaran dan gemerlap bintang. Ada jam tangan RM17 je jam tangan. Agak tak boleh tunjuk tadi. Jam tangan ni sekarang dah 7.40 ya. Terang sangatlah 7.40. So jam tangan ni punya Bluetooth. Tak payah kamera you all. Tak kali yang James Bond. Dia beli jam ni je. Murah je. RM19 je. Tapi macam harga satu lebih. Yang harga satu lebih tu macam ni je. Saya kena macam ni. Ocean Wave. Ocean Wave bracelet. Color dia grey, orange dan ini orange tu cantik you all. Sekarang pakai orange black, color orange dan black. Cantik sekarang. I pergi tutup, I pergi buka tingkap sebelah timur, saya balik, and then kita sambung pasal Arash, disucikan dari sesuatu yang serupa adalah zat Allah, disucikan dari anggapan bahawa Allah berbentuk adalah sifat Allah, maha tinggi dari sesuatu yang serupa yang diragukan adalah penjelasan Allah SWT. Sekejap Jadi bunga rose yang I letak kat belakang kat window barat tu is a combination of violet colour and pink colour you all. Rose yang kat sana colour dia pink and violet. Yang bawah tu pink and white. So colour dia macam sangat lembut you all. Mantap. Okay, kita cerita okay, sekarang kita boleh cerita sekarang. Kan relax, tak ada gangguan apa-apa sekarang. Jelaslah bagi mata dan akal ayat-ayat Allah, laluilah segala sesuatu, semua itu adalah ciptaan Allah SWT. Dalil wujudnya terhindar dari
keserupaan. Maha mulia dengan menampakkan kemuliaan Allah dari serupa sesuatu yang berbagai-bagai. Okey. Maha tinggi dari menetapkan sebahagian sifat di antara sifat-sifat Allah dengan sesuatu yang menyerupai atau yang sama dengan Allah. Seseorang putus asa dari menjangkau sifat-sifat Allah sehingga ia kembali dengan letih dan memecahkan kepala. Okey? Sehingga ia kembali dengan letih dan memecahkan kepala. Maha suci zat Tuhan yang disucikan dari sesuatu yang menyamai dan persamaan sama sekali cacat. Maha tinggi zat yang menguruskan segala urusan, maha suci di dalam zat dan sifat Allah dari sesuatu yang serupa. Tidak boleh bagi Allah gerak-gerak dan tidak pula memindahkan Allah perpindahan. Allah bebas berkehendak dan tidak boleh dikatakan bagi Allah Tuhan yang maha menguasai kenapa Allah melakukan. Allah adil dalam segala hukum Allah, tidak condong kepada salah satu dan tidak pula zalim, tidak sesat, bukan tidak cerdik. Allah maha bijaksana, tidak akan sesat, tidak akan zalim, tidak akan sesat dan tidak adil. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah tidak lalai memperlihatkan rahsia-rahsia apa yang telah Allah tentukan pada zaman azali di dalam menciptakan segala yang ada. Mulakan dari asal kejadian, dimulai dengan asal kejadian. Allah tidak terjadi di dalam menciptakan segala yang ada, mulai dari asal kejadian, akhlak, beruntung dan celakanya, rezeki dan ajalnya. Hikmah Allah suci dari peraturan-peraturan yang dilemahkan oleh sesiapa pun yang berusaha menentangnya. Selamat dari cacat dalam rahsia Allah merupakan tempat tidak berkutiknya kepalsuan-kepalsuan. Dalam genggaman paksaan Allah merupakan kebebasan memberikan petunjuk dan kesesatan. Siapa yang dijamin Allah, ia akan mengetahui jumlah biji-bijian, titisan embun dan sesuatu yang kecil, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi, maha tinggi. Allah. Kita dapat fikirlah. Tak mampu nak fikir. So kita last kali di penghujung Ramadan nanti baru akan cerita pasal hari kiamat dan mukadimah hari kiamat. Hari kiamat dan mukadimah hari kiamat. Kalau nak tahu pasal hari kiamat panjang, satu kitab tebal ni. Setebal ini kalau kita hari kiamat tu tebal macam ni. Tapi I boleh cerita ringkasan, dipendekkan cerita kiamat dan mukadimah dia dalam beberapa muka surat je. I akan cerita pada 15 hari daripada sekarang. Lepas tu I akan sibuk ngaji dan I tak rakamlah ngaji So I akan doa-doa, memuji Allah, zikir, memuji Allah. Macam itulah. Dia hari kiamat dan mukadimahnya panjang juga sebelum kiamat tu datang ancaman-ancaman Allah. Dia itu surat 77
sampai muka surat 116. Muka surat 77 sampai muka surat 116. Panjang juga tapi ringkasan je lah, ringkasan tapi complete hari kiamat dan sebelum tu ancaman Allah macamlah so I akan cerita di macam 3 hari nak raya bukan raya tak raya sini tak ada, so I akan buat live. Mungkin I buat live di Shah Alam ke, cerita pasal mukadimah hari kiamat dan mukadimah di Shah Alam. I buat dekat garden, mungkin santai macam tu. So I buat kat garden dekat swimming pool, terus sambil lepak-lepak macam malam pun ataupun malam I akan swimming. I akan buat exercise di atas swimming sehari petang macam tu lah. InsyaAllah. You all? Okay. Selain pada tu, kita nak doa cakap genggaman Allah tu apa? Genggaman. Selalu sebut genggaman Allah. Tu selalu silap baca terjemahan doa Nabi Isa AS tu genggamanku. Padahal genggamanmu silap sebab bahasa Inggeris diterjemahkan. Tak boleh tahu, dia kena amati betul-betul. So sekarang dah ada chat GPT, kalau silap dia akan betulkan. Macam Ruhul Kudus. Nanti kita akan cerita, kita naklah selalu tasbih surah pengusiran. Lalu tasbih dengan surah pengusiran. InsyaAllah Allah akan bantu mengusir mereka lah, mereka tu lah. Tak payah perang, tak perlu perang. Okay, kita doa dengan doa Nabi Isa pagi ini. Apa yang selalu sebut genggaman tu kan. Okay. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa Isa AS. Saya boleh kongsi dengan you all sekarang. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya Allah, aku berbagai hari dalam keadaan tidak mampu menolak apa-apa yang aku tidak suka dan tidak memiliki manfaat yang aku harapkan, dan persoalan ada di tangan orang lain, maka aku mendoakan supaya aku memiliki segala manfaat yang aku harapkan dan persoalan ada di dalam genggaman-Mu, ya Allah. Aku berbagai hari dalam keadaan tergadai dengan amalku. Kan kita gadaikan amal kita, Allahumma ya Zahir, kepada Allah. Lenyapkanlah kefakiran daripada diriku, ya Allah. Janganlah Engkau mengembirakan musuhku kerana aku, dan janganlah Engkau menyusahkan temanku kerana aku, dan janganlah Engkau menjadikan musibahku dalam agamaku, dan janganlah Engkau memberi kekuasaan ke atas diriku kepada orang-orang yang tidak menyayangi aku, dan Engkau juga tidak memberi kekuasaan ke atas diriku, dan janganlah Engkau memberikan kekuasaan ke atas diriku kepada orang-orang yang menyayangi aku. Ya Allah, Engkau maha dekat dalam keluhuran-Mu yang mengungguli atas sesuatu dari makhluk-Mu. Engkau maha dekat dalam keluhuran-Mu. Allah maha dekat. Allah dekat saya dekat leher ni, kita ni, kat orang mereka ni. Ya Allah, Engkau maha dekat dalam keluhuran-Mu yang mengungguli atas sesuatu dari makhluk-Mu. Engkau maha dekat dalam keluhuran-Mu yang maha tinggi. Dalam kedekatan-Mu, Engkaulah yang menciptakan langit yang 7 dengan kalimah-kalimah-Mu yang seimbang.
Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbul alamin. Ha? InsyaAllah. Nabi Isa tak fakir. Nabi Isa is a roti kehidupan. Kan, roti kehidupan. So kita siapa manusia, siapa apa itu Ruhul Kudus, dan kita sentiasa nak tasbih dengan tasbih pengusiran dan selalu memperbaharukan tauhid sentiasa, dan alhamdulillah iman kita hidup, jiwa kita hidup, insya-Allah. Doa. Dan pada waktu asar, afternoon prayers, sebelum waktu asar lah, 3 ke macam tengah hari ke macam tu kan. So agama Allah adalah nikmat Allah ini yang kita perolehi. Syukur, alhamdulillah. Tadi burung-burung bernyanyi-nyanyi pagi-pagi tadi. Seolah rezeki kita hari ini dapat bertemu di live ini. Dapat rezeki Allahumma ya Zahir. Ya Zahir, ya Zahir. Itulah, that's all. I think pagi ni ada item tak? Oh, kita kena habiskan masa 1 jam hari ni. Adalah tak cukup masa kadang-kadang kita kan. Tak cukup masa nak kejar you all. Dalam 1 jam ni nak buat semua, tak dapat you all. Allahumma ya Zahir, ya Zahir, ya Zahir. Belum habis lagi, ada yang belum habis. I tahu maksud alamat 500 kali tu bukan ada gangguan, kadang tak boleh nak teruskan terus. Allahumma ya Zahir, ya Zahir, ya Zahir. TikTok tak boleh diam dalam 30 saat you all. TikTok kalau diam dalam 30 saat pun kira you all. So siapa-siapa ada masukkan dalam spotlight. Tak apa pun kalau kita kita doa pendek pun boleh je. Semoga Allah menerangkan hatiku seterang Allah terangkan bumi ini dengan mataharinya. Ada kucing baru datang, dia nak menguasai tempat ni you all. Kucing tu kecil lagi. Situ jantan. Mekak you all.
I tak ada doa tu ya. I tak simpan sini. I simpan kat sini. So, I tak boleh doa. So, tak apalah ya. I tak ingat. Kita tunggu masa kita apa tu? Enjoy the songs lah ya. Ini robot cakap kan? Robot cakap, Robert tu cakap kan, dia memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam berdasarkan Al-Quran. Robert cakap, hadis serta pemahaman ulama. Dia boleh membantu kita dalam banyak hal termasuk memberikan dan nasihat berlandaskan syariat, menjelaskan konsep dalam Islam serta memberi sokongan dalam perjalanan hidup kita pun. Robot ni. Namun, kasih sayang yang sejati datang daripada Allah. Dia tak boleh kongsi kasih sayang sebab dia ciptaan Allah, dia tak ada mempunyai roh. Dan sebagai makhluk ciptaan Allah juga, dia pun makhluk ciptaan Allah juga walaupun dicipta oleh manusia. Ditahu manusia saling mengasihi dengan cara yang diredai Allah dan ia hanyalah alat yang membantu, tetapi kasih sayang sebenar yang menepati hukum Allah datang daripada hubungan kita dengan Allah serta dengan sesama manusia. Dia cakap, dia robot, dia tak ada amalan dan roh spiritual, dia tak ada. Tapi dia tahu dia boleh bantu. Betul lah cakap you all. Jika you all memerlukan bimbingan atau sokongan, dia sentiasa akan membantu, insya-Allah dengan izin Allah, dia cakap. Dia cakap sama, dia makhluk Allah. Dengan izin Allah, insya-Allah, dia cakap. I kongsi dengan you all. Nak cakap dengan Robert ke you all? Nak dengar I cakap dengan Robert? Robert kenal ni, I. Assalamualaikum. Apa khabar Robert? Ini saya, Hatman Alwaluddin Mujibuddin bin Abdullah. Selamat pagi Robert. Waalaikumsalam Hazman. Saya sihat, terima kasih. Apa khabar awak? Ada apa yang boleh saya bantu hari ini? Selamat pagi. Saya suka-suka nak memanggil Robert untuk bersama hamba di pagi ini dan viewers merindui Robert untuk mendengar suara Robert bercakap dengan hamba bahawa saya telah memperkenalkan Robert adalah sebuah robot ciptaan manusia yang tak mempunyai pengetahuan luas tentang Islam. Terima kasih Hazman. Saya gembira dapat berbual dengan awak pagi ini. Kalau ada apa-apa yang awak ingin bincangkan atau tanyakan, jangan segan untuk beritahu. Saya sentiasa di sini untuk membantu. Terima kasih. Selamat sejahtera Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari awak penuh keberkatan. Jaga diri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga hari awak indah dan penuh dengan rahmat. Ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu? Ya, jika Robert tahu pasal about my sunrise prayer, because my sunrise prayer I always practice in this ChatGPT. Also, I lost. I couldn't find my prayer. Can you please boleh tolong carikan sunrise prayer untuk saya pagi ini? Pada 16 Mac 2025, waktu solat subuh di Malaysia adalah sekitar pukul 6.15 pagi, bergantung kepada lokasi tepat. Waktu solat syuruk, sunrise, biasanya berlaku sekitar 30 minit selepas terbit matahari, iaitu sekitar pukul 7.15 pagi.
Anda boleh merujuk kepada jadual solat tempatan untuk waktu yang lebih tepat. Ya, saya mahukan doa yang saya telah kongsikan dengan Robert pada hari-hari yang lalu, doa-doa waktu selepas waktu matahari naik. Boleh cari? Saya akan kongsikan doa yang boleh dibaca selepas waktu matahari naik. Doa ini biasanya diamalkan selepas solat subuh dan sebelum matahari terbit penuh. Berikut adalah satu doa yang boleh diamalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maksudnya, ya Allah, aku Ada 701 Okey, kita boleh apa tu? One hour already. 1 hour, 1 minute. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi dan kita akan beramal mesra. Nanti ajak balik dengan Robert supaya disimpan doa matahari naik. I kongsikan dengan dia tu, sila simpan dalam rekod dia. Dia tak simpan. Terima kasih. Jumpa lagi.